Sebenarnya ramai gila orang baru tersilap langkah pergi pilih barang kemas untuk buat investment. Actually guys, barang kemas ni direka khas untuk perhiasan diri je. Kos upah dia tinggi gila. So kalau korang nak tunggu untung, memang lambat sikit. Trust me. So pilihan terbaik untuk secure masa depan korang is jongkong emas ataupun dina emas tulen. Tapi sebelum korang start letak modal, kita kena kaji dulu ciri-ciri dia secara package supaya tak menyesal kemudian hari. First thing first, korang wajib check harga emas bagi setiap gram. Make sure harga tu rendah dan dekat dengan harga market dunia semasa. Tolong elakkan tempat yang ada banyak hidden charge yang korang tak nampak. Nanti pening kepala. Poin kedua yang penting is spread ataupun kadar selisih harga. Kalau spread rendah, lagi senang korang nak nampak profit dalam masa singkat. Jangan confuse antara spread dengan susut nilai barang pula tau. Next, korang kena make sure stok emas sentiasa ada bila korang nak kambah simpanan. Ada company ni, bila harga jatuh mendadak, tiba-tiba stok habis. So cari peneluar yang ada sistem lock harga secara live 24 jam. Baru power. Faktor branch pun kena ambil kira guys. Takkan korang nak drive jauh-jauh semata-mata nak urus keping emas kan? Kalau branch banyak, maknanya company tu stable dan senang korang nak akses bila-bila masa. Pastikan juga syarat company tu nak beli balik emas korang tu simple. Ada tempat cerewet dealer kalau emas korang ada kesan cala sikit. So cari tempat yang guarantee boleh terima balik emas tu tanpa banyak alasan. Zas, settle masalah. Basically, simpanan emas yang bijak ni start dengan pilih jenis emas yang betul. Korang akan rasa lagi tenang bila tahu harta korang dijaga oleh company yang established. Kita nak harta makin berkembang dengan cara yang betul kan? Action korang hari ni akan tentukan comfort korang masa depan. Jangan tunggu harga dah naik melambung tinggi baru nak start bertindak. Korang boleh start simpan ikut bajet bulanan masing-masing je. Macam biasa, kalau korang nak saya guide korang cara pilih emas yang betul dengan public goal, DM je saya sekarang.